Ini happy-happy saya bagi. Happy apa? Mau kasih saya duit? Ha? Bukan. Ayo minum. Tak payah. Saya cakap lu balik. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Memang tidak sedar diri, kantor menunggang motosikal tanpa lesen, warga asing disergap penduduk tempatan. Satu perkongsian video daripada perakam BNMI 03 memaparkan detik tegas beliau bertindak menyikat seorang warga asing yang selamba menunggang motosikal di jalan awam tanpa mempunyai sebarang dokumen atau lesen memandu yang sah. Tindakan membelakangkan undang-undang keselamatan jalan raya sebegini bukan sahaja membahayakan nyawa pengguna lain, malah menjadi punca utama mengapa gelombang kemarahan rakyat tempatan semakin memuncak. Status menumpang mencari rezeki di bumi bertuah ini sepatutnya dibalas dengan kepatuhan tinggi terhadap peraturan perundangan tuan rumah, bukannya berlagak kebal suka hati. Jangan biarkan keselamatan jalan raya kita dicabar. Pihak JPJ dan polis trafik wajib beroperasi gempur habis-habisan. Air manis. Air manis ke? Apa air manis? Saya air manis duit banyak. Tak payah. You mau apa? Saya tahu lah bang. Ha? Ini happy-happy saya bagi. Happy apa? Mau kasih saya duit? Ha? Bukan. Ayo minum. Tak payah. Saya cakap lu balik. You tahu, ini kedai tayar semua saya punya kawan punya. Ya. Ha? Saya cakap ini motor lu jangan angkat. Lu balik sekarang. Ini abang sudah lama tahu saya. Saya tak peduli. Saya cakap lu balik. Okey. Ha? Aku cakap balik. Balik. Motor kau parking sini, kau bergambus. Bergambus. Dia takut lu punya barang tak ada orang curi punya. Ha? Plastik saja. Aku tak nak tengok sekali lagi kau bawa motor ni, aku sendiri tolak motor ni masuk dalam hutan. Balik. Parking jalan. Macam ni je ajar dia orang ni. Kita nak tahan, nak lampau kunci dia tak ada tu. So berhenti tepi jalan. Sita. Jalanlah. Saya banyak kerja, mau fikir dah. Kunci dulu lah nanti. Tunggu di FB nanti. Banteras segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal.